Nak lawan 3 serangkai dan penyakit kronik tapi kos rawatan seperti MRI, CT scan, ECG, angiogram, dialisis semua tu mahal kan. Nasihatkan kepada you sebelum kejar duit di dunia ni, kesihatan tu number one asset. Macam mana nak bekerja lah kalau badan tak jaga ACMC setiap minggu. Pernah tak ada doktor cakap kat kau lah kan, awak MC setiap bulan diet, lifestyle, tidur yang mudah stres. You pun dah tahu kos alat peranti kesihatan hospital sekarang berapa. Kau pun dah tahu dah mungkin 4-5 angka transplant, operasi, surgery 5 ke 6 angka. Betul tak? So aku recommendkan kau Plavo Formula. Plavo rutin lah. Formula dia apa? Bersih dan seimbang. Bukan bagus dan tapi banyak. Seimbang tu cukup lah. Contohnya pejuang-pejuang CK, diorang boleh maksimum gram of protein 7 gram. So kalau satu scoop dah 2.8, kau darab 2 je lah. Bangun je subuh, ambil satu je scoop Plavo, 100 ml air suam. Sebab apa? Sebelum kau lenjan, kau melantak, kau redah je nasi lemak apa bagi, mi goreng ke, kau redah, apa lagi? Kuih-kuih manis-manisan kan. Maggi, telur mata, satu timun lebih, kuih manis-manis, terpaling lapis lah, bihun semua, nasi lemak, paru-paru kan. Aku nak beritahu kau supaya warm upkan perut you dengan Plavo Formula. Plavo Formula 34 botanical ingredients, 29 vitamins and minerals. Siapa-siapa yang mungkin bangun pagi dia gastrik atau lactose intolerant, makan cereal rasa loya, rasa nak cirit kan. Itulah sebabnya aku nak beritahu kau sesuai untuk siapa Plavo ni. Yang tak cukup tidur disebabkan kerap ke tandas selalu, malam-malam terjaga. Itu pun tengok tahu, itu satu simptom, satu signal buah pinggir you mungkin tengah menjerit meminta bantuan. Atau you tak cukup tidur sebab GERD dan gastrik. Pukul 2 terjagalah, pukul 3 terjagalah, setiap setengah jam terjaga. Sebab apa? Bila baring saja acid reflux tu dia naik sampai naik ke dada, ulu hati. Dia ganggu ketenteraman cardiovascular you. Tidur you terganggu lah. Atau siapa-siapa yang tengok match pagi-pagi buta kan. Atau sebab kita pun zaman-zaman muda dulu pun aktif juga kan, bersukan malam-malam, badminton ke, friendly match padang ke, futsal ke sampai 2 pagi. Lepas tu pukul balik rumah pukul 3 macam tu, makan heavy meal pula kan. Jadi berbagai-bagai situation lah yang buat you tak cukup tidur. Sebenarnya kalau you happy kan usus you, sebab dalam ni ada prebiotics and probiotics. Prebiotics tu adalah inulin. Inulin tu adalah satu pemakanan untuk bakteria yang baik. Bakteria yang baik adalah probiotik. Betul ke? Kalau aku salah, komen di bawah. Salah. Kepada yang bekerja 10 jam sehari, yang bekerja e-hailing, food delivery, 12 jam atau motor, 14 jam atau motor, e-hailing bawa customer kan, mesti tak cukup tidur. Mungkin terlepas meal, lambat makan, tu trigger apa masalah lain juga kan. Botanical ingredients, protein yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. To be exact, kacang pea. Kacang pea ni low potassium, low sodium, low kalium. Mesra untuk usus, sesuai untuk pejuang-pejuang CKD level 1 sampai level 5. Tahu tak yang level 3, stage 3 sampai 5 ni, diorang dah tak boleh ambil telur dah. Tak boleh dah ambil protein yang berasaskan haiwan. Ikan, air, daging lembu semua tak boleh dah. Bolehlah kau dapat manis-manisan yang semula jadi organik dari buah-buahan. Buah-buahan tu apa? Botanical ingredient. CKD stage 1 sampai 5 boleh ambil 2 hidangan. Sebenarnya you boleh combo juga Plavo ni. You kan ada tumbler kan, bancuh 100 ml air suam dengan 1 scoop Plavo, tapi boleh campur juga dengan oat atau madu. Tapi madu tu pastikan madu yang berkualiti. Madu yang berkualiti boleh dapat daripada negara yang kering kontang. Gurun yang panas, sebab pemindahan polen tu tinggi. Aktiviti penyedotan nektar tu daripada lebah tu tinggi. Untuk pengetahuan kau kan, oats ni gap tak boleh ambil tau. Pejuang-pejuang pesakit-pesakit CKD tak boleh. Yang masalah buah ginjal tak boleh. Sebab buah ginjal mereka dah injured kan. Jadi kita kena bagi dia rehat. Kita jangan bagi dia kerja keras lah sangat. Plavo ni bebas susu laktosa. So siapa lactose intolerant, pagi-pagi yang cerit, loya, pening, cheese, benda yang dairy products atau soya pun rasa loya. So bebas susu laktosa, bebas soya, bebas dairy. Dulu zaman PP Gold Plant Pro PP Gold Plant Pro dia kecil sikit, 200 ml. Sorry, 200 gram. Tapi atas permintaan live audience kita kan,
200 gram, sekarang 500 gram. Satu botol 230. Dalam 4 900 lebih. So kita open 4 botol RM700 sahaja. Jimat RM200 lah. Jangan makan seorang-seorang. Dulu kongsi Plavo Lifestyle ni dengan ahli keluarga, dengan rakan-rakan terdekat. Yang rapat-rapat je lah. Yang tak rapat tu pandai-pandai lah diorang kan. Berkawanlah dengan Plavo. Kemungkinan besar dia akan membantu awak untuk maintainkan kesihatan you dengan izinnya. Jangan lupa untuk klik beg kuning di bawah. Kesihatan tu number one asset. Macam mana kita nak bantu you ada stamina, ada energy, ada fokus untuk buat lebih daripada satu jenis pekerjaan. Orang sekarang dah buat lebih daripada satu jenis pekerjaan. 9 ke 5, dia buat kerja office dia, kerja depan PC atau kerja hakiki dia. Malam dia buat e-hailing, malam dia buat food delivery, hujung minggu dia berniaga air, business pula. So actually 2 pekerjaan, 1 business. Tidur terganggu, tenaga dikorbankan, banyak guna tenaga mental jugalah. So sebelum pintu dialisis terbuka ke awak, penyakit-penyakit kronik datang mengetuk pintu awak, recommend you maintainkan kesejahteraan tubuh badan you dengan Plavo. Video ni panjang mampus lah. Sebab apa? Kita nak spread awareness pasal kesihatan. So dulu Danny dan sekarang sehingga sekarang lah memang kerja finance. Side hustle tu kewangan dan property kan, ongoing business projects lain yang belum monetis lagi. So semua tu perlukan maintenance tubuh badan dan semua kau bertanggungjawab kesihatan kau sendiri. Jangan buat apa-apa tempahan selagi tak buat consultation, tak follow Moneyhood, tak baca testimoni lagi. Baca testimoni di beg kuning kita, tengok pendapat-pendapat orang lain yang dah memiliki Plavo formula ini. Biasalah kita kerja keras, confirm terlepas tidur, terlepas makan, tak cukup tidur, stres kan. Sebab kita banyak tanggungjawab. Lagi-lagi breadwinner, lagi-lagi single mother, pejuang-pejuang penyakit kronik. So itu saja aku nak kongsikan. Aku Daniel. Thank you for watching.